Tiga orang pemain utama skuad kebangsaan Harimau Malaya dilaporkan berada dalam radar klub di luar negara. Berita perpindahan pemain menjadi topik perbualan hangat di media sosial susulan tamatnya saingan Liga Super musim 2024-2025. Hal ini termasuklah perkabaran mengenai beberapa tonggak Harimau Malaya yang kini mula meraih perhatian kelab di luar negara. Kapten KL City, Paulo Josue, sah bakal meninggalkan pasukan selepas 8 tahun menerusi satu pengumuman rasmi olehnya di laman sosial. Wartawan terkemuka T. Avinash Warren melaporkan bahawa kelab Vietnam iaitu Hap Hong dilaporkan berminat untuk mendapatkan pemain naturalisasi Harimau Malaya itu. Dua lagi pemain pasukan kebangsaan yang dilaporkan turut dalam pantauan kelab luar negara ialah duo Sabah FC, Stuart Wilkin dan Dominic Tan. Dari kota Kinabalu ke Bangkok, difahamkan Stuart Wilkin dan Dominic Tan antara pemain Harimau Malaya yang dapat tawaran daripada kelab Thailand. Walau bagaimanapun, masih tiada pengesahan rasmi daripada pihak pemain atau kelab yang dimasukkan berhubung berita perpindahan ini. Sends Shannon out to buy some nasi kandar, and that's a brilliant finish by Wilkin with the power.